Sebagai pemimpin, satu keputusan salah boleh beri kesan kepada satu pasukan. Sebab itu, ini 5 cara buat keputusan yang lebih bijak sebagai pemimpin. Nombor 1, faham masalah sebenar. Jangan buat keputusan berdasarkan andaian. Cari punca sebenar dulu. Nombor 2, dengar pandangan pasukan. Pemimpin yang kuat bukan tahu semua, tapi tahu siapa yang patut didengar. Nombor 3, nilai kesan jangka pendek dan panjang. Keputusan cepat mungkin selesa sekarang, tapi fikir kesannya pada masa depan. Nombor 4, berani bertanggungjawab. Pemimpin sebenar tak salahkan orang lain bila keputusan tak jadi seperti dirancang. Nombor 5, buat keputusan dengan nilai, bukan ego. Ego besarkan masalah, nilai besarkan kepercayaan. Keputusan yang baik lahir daripada pemimpin yang sedar tanggungjawabnya. Kalau video ni bermanfaat, sila like, share dengan rakan pemimpin dan follow untuk lebih banyak tips.